Berat 1 dinar ini adalah 4.25 gram. Ini adalah emas 999. Tuan puan tak kaya pun kalau dengan 1 dinar ini. Kalau 10 tahun lepas, tuan puan hanya beli 1 dinar ni sahaja. 1 dinar ni pada 10 tahun lepas harganya RM500. Hari ni kalau kita jual 1 dinar ini bernilai 2,600 selepas tolak spread value. Jika dulu kita ada 1 dinar ini dan sekarang kita dah ada 100 keping dinar ini, barulah namanya bertambah kaya. Untuk kaya dengan emas, tuan puan hanya perlu fokus pada pertambahan gram emas. Bukan saja tunggu pada kenaikan harga emas. Berdasarkan sejarah, kenaikan harga emas adalah melebihi 10% setahun. Namun, tahun 2024, 22.9%. Tetapi kenaikan tahun lepas, tuan puan, 50%. Untuk yang baru nak bermula simpanan emas dan yang nak dapat 1 dinar yang pertama, tuan puan boleh menabung sikit-sikit sehingga terkumpulnya 4.25 gram dan tuan puan dapat keluarkan emas fizikal. 1 dinar ini boleh juga didapati dengan membayar secara ansuran iaitu 6 kali. Kiranya tuan puan nak bermula, isikan borang di bawah dan saya bantu sebaiknya.